Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi meluangkan masa untuk menyertai majlis iftar dan sambutan Hari Wanita Antarabangsa peringkat 2 Kota Anggerik, dan juga kepada semua teman-teman saya, pimpinan-pimpinan dan juga rakan-rakan daripada Keadilan Cabang Shah Alam. Pertama, hari ini selain daripada kita meraihkan Hari Wanita Antarabangsa, kita juga meraihkan anggota-anggota parti kita, khususnya wanita kita dan juga orang lelaki pun yang bersama-sama menyambut Hari Wanita sedunia ni. Dan juga hari ini saya juga menghimpunkan pimpinan-pimpinan utama dan juga anggota-anggota Akar Umbi di Keadilan Cabang Shah Alam, dan kami sama-sama hari ini bertekad dengan tekad yang sama, kekuatan yang sama untuk kita zahirkan solidariti kepada Cabang Shah Alam. Jadi saya nak minta izin baca kenyataan media lah untuk majlis ni. Baik, keadilan dibangun di atas semangat reformasi yang mendambakan perubahan dan penambahbaikan, merangkumi demokrasi, tata kelola, keadilan sosial dan ekonomi yang bersifat manusiawi. Selepas lebih 25 tahun bergelut dalam serba kepayahan dan berkat dukungan rakyat daripada pelbagai lapisan, keadilan akhirnya diberi mandat untuk menerajui perubahan di Putrajaya di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Dan hari ini keadilan masih kekal relevan sebagai wadah politik utama rakyat Malaysia dan merupakan parti yang mencatatkan perkembangan memberansangkan dari segi pertambahan keanggotaan. Kemunculan tokoh-tokoh pimpinan muda dalam keadilan yang kini diketengahkan di persada politik kebangsaan berjaya menambat keyakinan rakyat terhadap keadilan sebagai sebuah parti masa hadapan. Manakala pentas pemilihan parti pada kali ini perlu dilandaskan dengan semangat perpaduan, keterbukaan dan nilai hormat, dan ia juga sewajarnya dimanfaatkan sebagai ruang kepada anggota untuk memilih barisan kepimpinan yang efektif, berdaya saing dan berupaya mempertahankan kepentingan serta menjamin kelangsungan parti. Justru setelah menekuni pelbagai pandangan dan saranan yang melibatkan rakan-rakan pimpinan dan anggota Akar Umbi, maka dengan penuh tawaduk dan tanggungjawab, saya menawarkan kepimpinan dan komitmen sebagai calon Ketua Cabang Keadilan Shah Alam dalam pemilihan keadilan yang akan datang. Saya percaya dengan sokongan dan dukungan anggota Cabang Keadilan di Cabang Shah Alam yang akan bangkit sebagai satu ketumbukan yang lebih kuat, lebih efektif dan berwibawa, terutama dalam mengharungi percaturan politik nasional yang semakin mencabar mutakhir ini. Justru dengan itu saya pohon sokongan dan dukungan daripada semua rakan-rakan daripada Keadilan Cabang Shah Alam yang berada bersama-sama dengan saya hari ini. Ini yang berhormat Saudara Izzuan Kasim, Ketua Angkatan Muda Keadilan Shah Alam, yang juga merupakan Ketua Angkatan Muda Selangor, dan juga Adun Kota Damansara, Saudara Kumar Ravel, mantan Timbalan Ketua Cabang Shah Alam, sebelum ini bertanding dengan saya juga, dan sekarang ini bersama-sama dengan saya yang berusaha Puan Nur Yusmi, Ketua Wanita Keadilan Shah Alam, merangkap Setiausaha Wanita Keadilan Selangor. Pimpinan-pimpinan di belakang ni ada banyaklah, wakil-wakil Ketua Ranting, Yang Mulia Tengku Ahmad, Naib Ketua Keadilan Cabang Shah Alam, dan ramai lagi lah AJK, pimpinan-pimpinan ranting yang hari ini kita sama-sama bertekad untuk menawarkan khidmat dan kepimpinan kami untuk menerajui perubahan di Cabang Shah Alam. Terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya. Baik, kita lihat di Cabang Shah Alam ni sekarang ini keperluan untuk kita menawarkan barisan kepimpinan yang baru, yang lebih segar, yang tidak lesu, dan pada masa sama yang boleh menawarkan khidmat yang lebih efektif. Maknanya sekarang ni dalam keadaan di mana kalau kita lihat Keadilan Shah Alam suatu ketika dulu adalah antara keadilan di negeri Selangor ni yang dihormati, cabang yang kuat. Dan kalau kita sebut, kalau tumbangnya Shah Alam ni, tumbanglah Selangor. Jadi kalau kita lihat hari ini, Keadilan Shah Alam, jika sebelum ini kita ada 2 kerusi Dewan Negeri, wakil rakyat keadilan di Shah Alam sebelum ni adalah di Dun Kota Anggerik dan Dun Batu Tiga. Tetapi dalam pilihan raya negeri yang lalu, kita telah kehilangan kerusi Dun Batu Tiga atas sebab-sebab yang tertentu yang diputuskan oleh pimpinan kita. Walau bagaimanapun, kita kekal bertekad, walaupun sekarang ni di Shah Alam ni hanya ada Dun Kota Anggerik sahaja yang diwakili oleh keadilan,
tetapi kita akan pastikanlah kekuatan dan pengaruh keadilan itu tidak luntur di Shah Alam ini. Sebab kita nak pastikan ahli-ahli kita khususnya yang berada di Batu Tiga, dipelihara kebajikan mereka, dijaga kepentingan mereka. Sebab kita tahu di Shah Alam ini kekuatan Pakatan Harapan bergantung kuat kepada keadilan di Shah Alam. Jadi kalau parti keadilan Shah Alam ni lemah, dia akan memberikan impak kepada keseluruhan ekosistem politik di negeri Selangor. Jadi sebab itu dan juga mengambil kira pengalaman dan juga penglibatan saya secara langsung dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor dan rakan-rakan yang lain ada di peringkat ADUN, di peringkat ahli majlis. Jadi kami gembling kekuatan daripada DUN Kota Anggerik dan DUN Batu Tiga untuk kita rangkul semua strength, semua kekuatan ni, kita tawarkan kepimpinan yang lebih baik untuk kita terajui keadilan Shah Alam. Sebab tu kau tengok dia kombinasi yang sangat signifikan lah daripada semua latar belakang, orang Melayu, orang Cina, orang India, dan ini selaras dengan yang telah digagaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maksudnya Datuk Seri Anwar baru ni memberikan kita petua di mana untuk pemilihan di peringkat cabang ataupun MPP dan sebagainya perlu ada keseimbangan dari segi kaum. Dia tak boleh satu-satu cabang ni hanya satu kaum saja yang berada dalam struktur pentadbirannya. Tak boleh Melayu saja semua, tak boleh Cina saja semua, tak boleh India saja semua. Dia kena multiracial. Sebab ini adalah falsafah dan juga cerminan Parti Keadilan. Sebab tu kau tengok hari ni ada pimpinan muda, orang-orang lama dalam parti daripada bangsa, pelbagai bangsa, Melayu, Cina, India. Dan ini kita nak tunjukkan bahawa keadilan Shah Alam masih lagi berpegang kuat kepada prinsip idealism Parti Keadilan untuk mendukung multiculturalism dalam parti kita. Ini semangat yang kita nak tonjolkanlah. Dan dengan pimpinan-pimpinan yang ada ni, pengalaman daripada orang muda, orang lama, kita saling melengkapi. Ini tujuan kita hari ini untuk menzahirkan komitmen kita kepada keadilan Shah Alam, dan kita harap sokongan dan dukunganlah daripada anggota-anggota parti keadilan di cabang Shah Alam ni untuk memberikan ruang untuk kami ni berkhidmat untuk cabang Shah Alam. Baik. Setakat ini yang menawarkan diri saya ingat 2 orang. Saya calon yang kedua tawarkan diri. Setakat inilah yang saya dimaklumkan. Untuk bertanding pemilihan peringkat pusat itu dalam pertimbangan saya lah. Cuma untuk saya lebih nak memfokuskan untuk menjaga cabang Shah Alam dulu dan memberikan keyakinan kepada masyarakat di luar bahawa cabang Shah Alam ni adalah keadilan yang keadilan cabang Shah Alam ni adalah keadilan yang kukuh dan kuat. Dan untuk peringkat pusat tu saya kira nanti saya akan buat pemakluman lah kalau kata ada perubahan. Cuma masa ini fokus saya akan tumpukan kepada cabang Shah Alam. Pemilihan pada bulan April, 20 hari bulan. Ya. Saya bincang, maksudnya sebelum saya buat keputusan, saya bincang dengan semua pihak, dengan Datuk Menteri Besar, dengan pimpinan-pimpinan pusat, dan mereka memberikan pandangan yang positif lah. Jadi, tapi yang paling musyak adalah pandangan dan saranan daripada rakan-rakan di peringkat Akar Umbi. Itu yang membuatkan saya terpanggil untuk menawarkan diri dan menawarkan kepimpinan saya. Ada di kalangan ni lah. Tapi itu nanti kita akan umumkan kemudian. Kita tak umum lagi hari ni. Dari segi strategi kita kena umum kemudian. Boleh teka-teka lah mana-mana kan. Ada di kalangan ni akan jadi calon timbalan sel. Sebenarnya pertandingan dalam keadilan ni dia berlandaskan semangat adik-beradik lah, kekeluargaan. Sebab itu dalam saya berbincang dengan kawan-kawan sebelum kita buat keputusan nak bertanding ni, saya tarik penglibatan daripada semua kelompok. Maksudnya dalam keadilan Shah Alam misalnya kita ada 2 DUN, DUN Batu Tiga dan DUN Kota Anggerik. Jadi mereka ni ada ranting-ranting tertentu. Kota Anggerik ada kekuatan dia, Batu Tiga ada kekuatan dia. Dan baik di peringkat wanita, peringkat angkatan muda, peringkat ranting-ranting. Jadi kita combinekan semua dan insya-Allah tidak akan ada
perbalahan yang tajam lah. Ini adat pertandingan, kita tawar diri untuk memberikan khidmat. Kita bukan nak bergaduh, kita nak menawarkan khidmat kita kepada anggota-anggota parti di cabang Shah Alam. Okey. Soalan lain pun boleh. Ada pembaharuan yang mungkin YB nak berjuangkan sekiranya berjaya dalam pemerintahan. Baik, pertama kita nak fokuskan kepada kebajikan ahli-ahli kita lah, anggota kita. Yang sebelum ni kalau kita lihat anggota dalam Parti Keadilan ni memang ramai, dan pada masa sama kita juga nak jadikan cabang Shah Alam ni daripada segi strukturnya merupakan teras ataupun tunjang kepada Pakatan Harapan. Dan ini memang secara tradisinya kita yang merupakan tonggak di sini. Sejak daripada zaman penubuhan awal parti sama-sama 9 sehingga hari ini, Keadilan Shah Alam melalui banyak perubahan dan fasa, bersilih ganti pimpinan. Tapi bagaimanapun kita nak pastikan kesinambungan tu ada. Sebab tu penting untuk kita tawarkan kepimpinan yang lebih inklusif, yang lebih segar dan yang lebih efektif. Itu yang penting. Sebab sekarang ni kalau kita lihat politik di luar, naratif dan juga pertemuan dari segi ideologi, dari segi naratif tu agak tajam. Maksudnya isu-isu perkauman, isu 3R. Jadi kita nak tunjukkan dalam keadilan ni kita sangat lunak. Kita tak ada masalah pun dari segi kaum. Walaupun di luar mungkin orang memainkan sentimen perkauman, tapi dalam keadilan di Shah Alam kita tak ada isu tu. Tak ada isu Melayu lebih ke India lebih ke Cina lebih, tak. Kita berjuang berpakat ni untuk kepentingan rakyat. Lepas tu mungkin Batu Tiga juga ada fokus untuk dapat kembali Batu Tiga. Itu kita akan runding. Saya boleh beri komitmen, memang kalau ikut hasrat ataupun aspirasi anggota cabang Keadilan Shah Alam adalah untuk kita bertanding semula di kursi Batu Tiga. Walau bagaimanapun kita menghormati mandat yang telah diputuskan dalam pilihan raya baru-baru ini yang telah memberikan mandat kepada calon daripada amanah. Tapi bagaimanapun untuk kursi pilihan raya ini dia bukan sesuatu yang yang statik. Maksudnya di peringkat pilihan raya nanti kita boleh rundingkan balik lah. Mungkin akan ada keperluan kalau kita ada keperluan di sini di Shah Alam ni, kita boleh bincang dengan pimpinan negeri untuk merundingkan semula kursi Batu Tiga ni untuk dikembalikan kepada Parti Keadilan Rakyat Shah Alam. Okay. Apa dia? Untuk jawatan Ketua MK Cabang Shah Alam ni, untuk hari ni kami datang memberi sokongan lah kepada YB Najwan selaku calon Ketua Cabang. Macam seperti yang Berhormat Najwan sebut tadi, untuk memberi nafas baru. Kami daripada AMK berpandangan sebab YB Najwan pun muda lagi lah, muda lagi. Jadi kami Angkatan Muda Keadilan ni rasa perlu bawa perbaharuan sebab kalau kita tengok ketua cabang yang sedia ada agak lama di Shah Alam. Jadi mungkin nafas baru yang perlu dibawa daripada kami AMK ni memberi support, utama kami memberi support kepada Yang Berhormat Najwan lah terlebih dahulu. Untuk AMK kita masih dalam peringkat rundingan lagi bagaimana proses pemilihan bagaimana, tapi insyaAllah kami akan masuk bertanding dan sama-sama dengan untuk menyokong calon ketua cabang iaitu Yang Berhormat YB Najwan. Ini dia pusat. Macam YB ada rancangan tak nak masuk kawasan timbalan cabang Shah Alam? Timbalan yang ini saya serahkan kepada calon, sebab ketua cabang dia, siapapun calon ketua cabang, kalau dia masuk bertanding mestinya dia ada pairing kan. Jadi saya tak mahu dictate kepada Yang Berhormat Najwan lah untuk memilih, sebab saya berikan kebebasan untuk beliau memilih siapa, sebab dia tak boleh macam walaupun kita tahu kombinasi di Shah Alam ni dia ada Melayu, ada Cina, ada India. Jadi kita nak nampak kepelbagaian tu sangat penting dicerminkan supaya keahlian daripada mana-mana keahlian di peringkat Shah Alam ni nampak. Benda tu bukan hanya sekadar kata-kata tapi dilihat, ditunjukkan. Jadi untuk timbalan ni insyaAllah saya percaya nanti Yang Berhormat Najwan akan buat keputusan dan akan bincang bersama rakan-rakan yang berada di sini untuk pilih siapa yang akan menjadi regu yang dipilih untuk dibawa ketika dalam pemilihan. Wanita. Wanita ada kadang nak pergi ke ketua Awak tak ada. Saya nak tumpukan di Shah Alam. Okay, yes. Boleh. Bencana di Indonesia ni
Semalam ada satu lagi dan kita pun dah buka pusat pembinaan sementara. Cuma sekarang dalam proses kita nak membaik pulih rumah-rumah ni lah yang terjejas. Dan baru-baru ni pun MBI ada turunkan peruntukan awal untuk buat kerja baik pulih. Jadi proses ni sedang proses pembaikan, proses baik pulih sedang kita laksanakan lah. Cuma nanti kita akan umumkan bila dia orang boleh keluar daripada PPS. Sebab sekarang ni tak menentu. Kita sedang memantau juga situasi cuaca sekarang. Jadi kita memang nasihatkan mangsa-mangsa ni untuk menetap dulu di PPS sementara kerja-kerja pemulihan, dan kalau kita lihat cuaca agak stabil esok baru kita boleh benarkan mereka ni balik lah. Sekarang ni kita pihak MBI Selangor dah keluar peruntukan ni. Di peringkat kerajaan sendiri pun kita sedang teliti kos dari segi costing, sebab kita maksudnya nak kena nilai, evaluate losses tu dulu, dan once kita dah dapat daripada pejabat daerah nanti kita akan turunkan peruntukan lah untuk baik pulih. Tapi yang untuk yang keadaan segera ni pihak MBI dah mula bertindak lah. Melalui pihak daerah. Dia di bawah pejabat daerah ni ada unit pengurusan bencana dia. Jadi untuk mangsa-mangsa yang terjejas ni yang kita akan beri pertama kepada yang berdaftar dekat PPS lah. Sebab di situ sebenarnya adalah tempat kita mengumpul maklumat mereka yang terjejas. Jadi mereka yang dah daftar di PPS ni insyaAllah di peringkat pejabat daerah akan susuli dengan bantuan khusus nanti. Okey, Sukma tak ada. Okey, terima kasih. Terima kasih rakan-rakan media. Jemput makan lagi.